Ramainya. Anak-anak jenam kan ni? Ha? Banyak sangat ni. Bukan. Ada hak jantan, ada hak betina. Anjing. Temeloh cik, temeloh panas cik. Lah ni pukul 6 petang. Terkenal dengan kepanasan dia, cuaca tidak menentu. Temeloh berada di tengah-tengah titik semenanjung Malaysia. Kau tengok sendiri tu. 6 petang cik. Hai semua, hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua cik-cik balong. Apa khabar cik semua? Terima kasih banyak-banyak kerana nampak tengok di channel Kebun Abah. Muka berseri sebab matahari duk lit-lit lagi, duk di atas lagi. Hari ni kita mai ke kebun, kita nak tengok balik, nak rujuk balik ke Seron RIR. Dalam episod lepas Pak Long tunjuk kat hampa, RIR Pak Long makan habis semua sekali. Telur-telur ayam tu disebabkan oleh tak ada ataupun kehabisan dedak. Pak Long pun bubuh dedak, kita susun balik bata-bata, buat seron elok-elok supaya dia dapat bertelur dalam tu. Dan dia tak dapat nak hanggau ataupun nak capai telur dia tu dengan paruh dia. Kalau bolehlah, tengok jadi lagu mana. Adakah telur tu ada hari ni? Jom. Yang pastinya setiap hari Pak Long akan mai ke kebun. Tak kira lah, kadang-kadang tengah hari, kadang-kadang petang. Lok ni sayup sikit. Yang ni sepatutnya ada 2 biji telur. Ada tak? Awak tak ada? Tak ada pula dah cik. Sana ada tak? Tak ada. Dia makan ke apa ni? Yang ni sepatutnya ada sebiji telur. Ada sebiji telur. Ni kita dah buat balik dah semalam. Kan dah tak ada telur kan? Tu mak dia naik mengeram di atas pula. Hak ni nak tengok ni. Ada telur atau tak ada telur? Ada cik. Ada. Pak Long nampak ada. Mari kita lepas ni dulu. Mai. Setiap hari kalau mai kebun macam ni lah. Harap dah lah. Duduk dalam hati ni. Harap dah. Mai tengok. RIW tak ada pula hari ni. Tak ada rezeki je. Nak buat lagu mana? Sentiasa hari-hari kita mendoakan supaya ada telur. Dan kita mengharapkan ayam tu yang bertelur tak makan telur dia. Contoh macam ayam RIR yang semalam tu. Hari ni RIW pula lah. Tak ada telur. Pergi sana. Ada 3 biji. Tapi yang satu ni dah retak. Retak macam ni kita tak boleh nak masuk dalam inkubator. Jadi hari ni kita boleh makan je lah. 2 biji ni boleh lah. Sepatutnya ada 4 biji. Dan ayam yang sekok lagi tu yang baru balik dari Kedah tu, tu memang belum bertelur. Mai keluar. Pergi keluar. Habis sana. Ikut depan tau. Tuan masuk. Pergi sana. Nak bagi nampak dengan lebih jelas, ni. Pak Long tak tahulah ni terkena kuku kaki dia ke ataupun memang dia patuk ke. Pak Long rasa dia bukan patuk ni. Ni terkena kuku kaki ni ataupun terpijak. Cek. Pak Long pernah buat masuk telur ayam yang pecah macam ni. Pak Long letakkan selotip masuk ke dalam inkubator. Alhamdulillah ada. Dia boleh lah pergi sampai ke 7 hari, sampai ke 10 hari. Dia berkembang dengan elok. Tapi malangnya selepas 10 hari, dia macam seolah-olah macam ada bom jangka. Nak abang lagu mana? Dia punya pressure di dalam tu agak tinggi menyebabkan dia terus pecah dan busuk. Jadi benda macam ni walaupun tampal tak jadilah. Tu. Belum biar dulu.
Lagi kita nak ambil telur ni pula. Setiap hari kita main ambil telur, cik. Kita tak boleh nak biar. Kalau 3 hari tak main ambil telur, ada telur yang hari yang ketiga aja. Hari pertama, hari kedua tak ada. Setiap hari Pak Long menceritakan tentang ayam-ayam Pak Long. Sebab Pak Long bela ayam. Kadang-kadang kita pergi tengok pokok-pokok yang ada di kawasan sini. Nampak gayanya tak ada lah buah. Pak Long buah baja. Ada yang naik tinggi. Lembu main makan. Jadi Pak Long tak maulah tunjuk kawasan-kawasan yang semua. Kan? Kita fokus kepada bahagian ayam. Kau tengok ni ayam ni. Ayam ni kita lepas sat lebih kurang dalam 10 minit. Sekejap kita halau masuk balik. Kita ambil telur satu-satu. Noh. Biar kita jaga yang tua tu walaupun dah kurai dah dia punya badan, tapi telur dia besar, setiap hari bertelur. Lagi tapi kutip telur Lomeng Brown. Oleh kerana Pak Long ambil dah telur ayam dia lah, bawa balik bodal inkubator, jadi dia pun dah tak mau dah kot nak mengeram sebab tak ada telur kan. Telur ada lagi, hak hitam tu duduk bertelur. Ada tak ni? Ada. Setiap hari telur hak hitam tu duduk bertelur tanpa putus. Ni. Jadi Pak Long tak mau lah bagi depa mengeram. Tengok. Hak ni kan. Mak mengeram ni pun dah keluar dah. Dah mungkin dah terlupa dah kot. Telur dia lagu mana. Biar pergi dah. Sihat dah tu. Ramai yang booking like subscribe Pak Long. Tapi malangnya hanya ada sebiji saja. Walaupun ibu ada 2 ekor. Tapi sebiji saja mereka bertelur. Sebiji lagi Pak Long tak tahu pergi mana. Hari-hari macam tu. Hak mana satu bertelur pun Pak Long tak tahu. Jom. Bagi dia keluar saat lagi kita halau balik. Lah, dalam 2 habang tadi mereka duk makan telur. Rupanya baru bertelur. Ayam ni bertelur malam petang. Tu dia telur dia. Baru ada. Tak siap main memang tak ada. Jom. Masuk. Nak ambil telur ni pula. Jom, masuk. Telur yang mula-mula Pak Long masuk dalam inkubator RIW. Hampir menetas. Dalam minggu ni insya-Allah menetas. Ni pun ada benih ni. RIW Pak Long. Cik, minta maaf cik. Petang ni memang Pak Long tak ada nak buat kerja apa-apa. Pak Long baru balik daripada MSSD olahraga Terbelur. Mai ke kebun ni sebab nak kutip telur saja. Kita pun nak update juga. Yang semalam tu yang kita buat keluar. Kita susun balik bata-bata tu. Kita bubuh balik makanan untuk ayam RIR. Alhamdulillah hari ni ada 3 biji. Walaupun sebiji tu pecah, tak ada masalah. Esok harap adalah rezeki kita. Jom. Bagi hampa yang selalu main ke channel Kebun Abah, setiap hari menonton channel Kebun Abah, pada tahu sangat dah macam mana kerja buat Pak Long kan. Halau-halau ayam, cerita tentang ayam, kadang-kadang bagi informasi, kadang-kadang kutip telur. Masuklah. Jangan ketegak kan. Syah. Masuk dalam. Okey, settle satu. Last kali kita nak pergi tu ayam tua belah sana tu. Walaupun tua tapi dia punya productivity ni dia. Hari ni tak ada video apa yang menarik pun. Pak Long cuma buat kerja-kerja rutin harian saja. Main bagi makan, main bubuh ayam, main kutip telur. Khususnya untuk ayam-ayam Pak Long saja. Pak Long minta maaf sekali lagi. Sebab mungkin video kali ini tidak menarik. Mungkin video kali ini mengulangi video-video yang dulu. Esoklah kalau ada masa, Pak Long ingat Pak Long nak bersihkan di sebelah sana tu. Di tepi lau anak-anak ayam Pak Long. Dan Pak Long pun duk tengah buat juga broder baru di rumah. Di cakap lah ni Pak Long belum tunjuk lagi kan apa broder tu macam mana. Sebabnya material tak cukup. Bukan sebab tak ada duit nak pergi beli. Tak ada nak buat kerja. Sepanjang 2-3 minggu ni memang Pak Long bekerja-kerja. Nak buat kerja di kebun, nak buat kerja di sekolah. So kita kena utamakan kerja sekolah dulu. Sebab Pak Long bekerja. Okey cik. Tengok cik. Nampak? Nak tunjukkan apa? Inilah akibat bila ayam-ayam betina ni dia tak ada ayam jantan. Kita set dia sikit dia. Mana? Biarkan duduk. Kalau dia duduk tu, kalau seminggu lagi tu dia duduk malam dia, kita panggil dia sangap lah.
dia mau sangat ke ayam jantan. Tapi tak ada ayam jantan. Pak Long ada saja ayam jantan. Tapi Pak Long tak mau bagi kat dia. Ada ayam jantan di sebelah sana tu. Ada 2 ekor. BPR. Buat masa ni kita nak tengok dulu. BPR tu sesuai tak dengan nak bagi hidup bersama lah. Bukannya nak buat benih ke tak. Nak bagi hidup bersama saja. Mungkin kita boleh ambil BPR yang besar sana tu bawa ke sini. Dan ayam ni dulu dia tak mau terima. Kalau ayam-ayam bapak muda dia tak mau terima. So Pak Long kena tengok dululah. Hak mana yang sesuai dengan mereka. Kalau sesuai, kita kurang saja. Tak ada rosak bakar apa, tak ada. Sebab hak ni jantan, hak ni betina dan dia punya telur kita tak gunakan untuk kita nak buat bakar baru. Macam Pak Long cakap tadi, hampa tengok. Tidak mengecewakan. Walaupun dah tua, tapi tidak mengecewakan. Semua grade A. Grade besar, cik. Dulu tak besar macam ni, lah ni besar. Alhamdulillah. Jadi, tak adalah point untuk Pak Long nak pincinkan mereka kan. Nanti tunggu anak mereka nanti dah menetas, dah besar dah bertelur dah. Masa tu baru kita fikir balik untuk kita pincinkan ayam-ayam ni kalau mereka dah tak bertelur lagi. Bagi hampa yang baru jumpa channel Kebun Abah, selamat datang ke Kebun Abah. Pak Long buat kebun di Temerloh Pahang. Walaupun Pak Long cakap dalam Lorak Utara, Lorak Kedah, Pak Long orang Kedah. Mai ke Pahang ni 25 tahun dulu. Jadi bila mai di Pahang ni, mulut, lenggok, bahasa tidak boleh ubah. Itu adalah identiti lah. Identiti kita, buat apa kita nak malu? Buat apa kita nak cakap malu-malu, tak mau cakap Melayu Kedah kan? Kalau di sini ramai saja orang-orang Kedah yang ada di sini. Kalau cakap macam biasa saja. Dan mereka pun memahami apa yang Pak Long cakap. So, dalam setiap video di Kebun Abah ni, Pak Long menggunakan lorat Utara Semenanjung Malaysia. Ni Pak Long bukan habaq kat hampa yang ada di Johor apa tahu Pak Long cakap macam ni. Ni Pak Long habaq kat orang Brunei, Pak Long habaq kat orang Singapura, Pak Long habaq kat orang Indonesia. Yang Pak Long guna ni adalah bahasa Melayu Utara Semenanjung Malaysia. Hari ni Pak Long kehabisan dedak dan depa ni pun kehabisan dedak. Pak Long campak saja daun ketung ayam. Untuk hari ni depa kena makan ketung ayam lah. Esok baru Pak Long pergi ke rumah Pak Cu, kita beli seguni, baru kita bagi makan balik. Walaupun selang 2-3 hari kita bagi makan ketung ayam, dia tetap bertelur macam biasa. Masuk, cik. Dah. Masuk. Hai, hang nak pergi mana? Masuk. Cik baik. Dan kita tengok sekali lagi, ini Pak Long tunjuk light sunset Pak Long, ada sekok. Ratio dia bagus lah. Ada 2 betina. Tapi betina ni, sekok ni, dia tak mau nak bertelur. Tak tahulah, dia bertelur makan ataupun dia memang tak bertelur. Kita kena buat ubah seron. Seron tu, kita nak ubah nanti tengoklah. Esok lusa kita tukar seron yang tergolek tu. Dia bertelur dalam tu, dia bergolek. Kalau macam tu, ada dalam tempat golek dia tu, maksud dia bertelur lah. Kalau tak ada dalam tempat golek tu, memang dia tak bertelur. Lah ni ada sebiji saja. Main kok belakang. Oleh kerana ayam hitam tu dia duk bertelur di atas ni. Yang ni dia duk cari telur lah. Pak Long dah ambil tadi. Tapi tak apa, cik. Dia tak akan mengeram lah sebab dia tak ada telur. Hak ni kita lajak pergi depan sikit. Ayam yang Pak Long bawa balik daripada Kedah tu, dia duk keliting kat atas je. Dia tak berani nak turun bawah setakat lah ni. Tapi tak apalah, kok mana pun. Lama-lama dia turun lah. Dia kenal lah mereka ni. Jantan duduk ada bawah tu kan. Mungkin esok Pak Long akan ubah ayam BPR Pak Long tu. Ada 2 ekor. Kita nak pecahkan. Kita nak ambil yang besar tu. Kita cuba nak cantumkan ataupun nak bagi duduk dengan Lomeng Brown. Buat sementara waktu ni. Sebab Pak Long cuma ada sekok saja ayam BPR betina. Jadi ratio tu tak betul. Ada 2 jantan dan sekok betina. Hampa pun tolong-tolonglah Pak Long. Carilah siapa-siapa yang jual ibu ayam BPR. WhatsApp mai kat Pak Long nak beli. Sekok pun tak apa dah. Jadi kalau ada sekok yang betina tu, adalah 2 pasang Pak Long. Lah ni 2 jantan 1 betina. Tak cantik. Ni betina dia ni. Tu jantan dan sekok. Belah sana ada sekok. Hak jantan besar tu lah Pak Long nak pitak di sana tu. Mungkin dia mau kot. Jadi ibu tu dia memerlukan jantan yang perkasa ataupun jantan yang matang. Yang ni nampak gayanya matang sikit. Nanti kita tunjuklah. Ini tak payahlah kot noh.
Berceloteh saja owner kebun abah ni. Memang ni cerita aja di kebun abah ni, cerita. Kadang-kadang tak ada maklumat, kadang-kadang ada maklumat, kadang-kadang suka-suka macam tu saja. Channel kebun abah ni merangkumi macam-macam cerita. Salam jumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak apa yang mai ke channel kebun abah. Tak jemu-jemu, bagi komen, bagi perhatian kepada channel kebun abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.